Boleh atau tidak kalau kita nak ikut akan hukum itu, kita ikut satu itu, dah ikut orang lain dah. Boleh tak? Kalau tu hukum kena semua, boleh akan kalau hukum kena semua. Tapi kalau tak itu, tak boleh. Kalau punya pelai ada orang, masalah syarikat mati tu. Lepas tu, ada setengah-setengah huru tu, hukum tak boleh haram. Lepas tu, orang ada uti main tak? Orang ada uti lah syarikat mati. Ada anak kampung, kebanyakan ada. Yalah tak? Lepas tu, orang tanya tak, Tok Guru tempat tayar tu masing-masing. Dia tanya dah Tok Guru tu, Tok Guru tempat tayar masing-masing jawab hukum boleh tak? Tapi jawab tak? Dia tak boleh dakwah mula kan. Asabik yang tak asuk dengan Tok Guru seorang. Pak mana masa menyalahi ngarin nak tanya lain. Tak ada apa sahakah. Unzur ila maqal wala tanzur ila mangqal. Tilik kepada perkataan yang dikata oleh orang, yang tilik kepada orang yang kata. Habis dia kena tanya orang lain tik ni bah tu. Tegung hak tu ada tak asung hak tu je. Hak tu kata apa? Hak tu kata kanan kiri ikut. Tak boleh betul. Akak orang lain tik tanya orang lain tik.